Untuk anak-anak yang bukan belajar di sekolah Cina, silibus yang kami guna iaitu YCT. Apa itu YCT? YCT ialah singkatan kepada Youth Chinese Test, iaitu satu ujian bahasa Mandarin standard yang menilai kemahiran bahasa Cina untuk murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Youth Chinese Test merupakan ujian piawaian antarabangsa bagi tahap penguasaan bahasa Cina. Ujian ini menilai kebolehan murid sekolah rendah dan menengah dalam menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa kedua atau bahasa ketiga dalam kehidupan harian dan akademik mereka. YCT dibahagikan kepada ujian menulis dan ujian lisan. Dan kedua-duanya adalah ujian yang berasingan antara satu sama lain. Ujian dia ada 4 tahap. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 ada 1 buku, level 2 1 buku, level 3 book 3 and book 4, level 4 book 5 and book 6. YCT level 1 kosakata baru adalah 80. Active vocabulary. Level 2 kosakata yang terkumpul semua ialah 150. Maksudnya 80 tambah 70 jadi 150. Level 3 selepas habis buku 4 kosakata baru yang terkumpul ialah 300. Level 4. Selepas habis buku 6, 600 kosakata yang terkumpul. Yang ini ialah class hour untuk rujukan. Sebenarnya ini untuk sekolah seperti international school. Class hour, jumlah jam kelas untuk belajar level by level. Tapi ini untuk sekolah international. Semua belajar lesson yang sama dalam masa yang sama. Di pusat kami ajar belajar ikut level dia, ikut tahap dia. Dan kelas kami kelas kecil. Jadi ini untuk rujukan, bukan kelas awal untuk pusat kami. Silibus YCT, ini buku teks. Dia ada 1 buku aktiviti. Kami ada tambah 1 worksheet file untuk latih tulisan Cina. Minimum writing lah. YCT lebih menekankan kemahiran percakapan. Setiap lesson dia ada ujian mendengar dan membaca. Kesimpulannya, silibus seperti ini, silibus YCT lebih sesuai untuk anak-anak bukan bangsa Cina atau non-native speaker belajar bahasa Cina. YCT ini lebih menekankan kemahiran bercakap minimum tulisan. Untuk pengetahuan kita semua, silibus YCT ini, YCT level 2, dia sama dengan HSK level 1 dan silibus YCT level 3. Level 3 ada buku 3 dan buku 4 sama dengan HSK level 2. Dan book 5, book 6 iaitu YCT level 4 sama dengan HSK level 3. Apa itu HSK? HSK ialah singkatan kepada Hanyu Suiping Hao Shi. Ujian kecekapan bahasa Cina iaitu satu ujian standard bahasa Cina bagi kemahiran bahasa Mandarin. HSK ialah setara dengan TOEFL bagi bahasa Inggeris. TOEFL, TOEFL. Ujian kecekapan bahasa Cina ataupun ujian kemahiran bahasa Cina merupakan ujian piawaian antarabangsa bagi menilai tahap penguasaan bahasa Cina. Ujian ini menilai kebolehan penutur bukan native bahasa Cina dalam menggunakan bahasa Cina dalam kehidupan harian, akademik dan profesional mereka. Ujian HSK level 3 ini kalau kita ada level 3 HSK ataupun YCT level 4, kita sudah boleh melanjung di negara China, negara Taiwan dengan sendiri. HSK ini ada 6 tahap. Yang sini kami hanya tunjuk 3 tahap yang tally dengan silibus YCT. Untuk anak-anak yang berumur 6 tahun, kami akan guna buku ini, Silibus Odonata 1A, 1B. Ada 2 buku. Siri buku ini ada belajar 4 nada, asas sebutan, kinyin juga. Ini pilihan optional. Kalau anak-anak boleh terus guna buku YCT level 1, kami akan cadang dia guna. Kalau perlu, ambil buku-buku Odonata ini for beginner. Belajar mendengar dulu, bercakap, baru belajar membaca dan menulis. Anak-anak berumur 6 tahun juga kena belajar asas sebutan pinyin dan asas tulisan Cina. Stroke ini kira nak masuk untuk anak-anak umur 6 tahun. Kalau untuk 5 tahun, kena tengok keadaan anak lah. Kalau dia stable dan boleh ikut dan juga boleh belajar bersama kami guna buku ini.